Ayah saya ada 2 orang anak di Kuala Lumpur, lelaki di Kuala Lumpur. Ayah bercerai, bininya dulu kerana tak serasi dan berkahwin dengan mak saya, sama-sama Basak Terai. Selepas 15 tahun kahwin dengan mak saya, mereka dapat beli tanah, dusung, tapak rumah, ladang kelapa sawit. Selepas hartanya bertambah, kesemuanya nama tanah, kereta, wang ringgit dinamakan pemiliknya mak seorang. Dan dengan bini baru ayah dapat anak 4, laki-laki 4 perempuan. Lepas itu ayah mati, hampir 20 tahun. Ada satu tanah dusun durian nama ayah. Mak pujuk anak-anak supaya tukar nama mak juga. Mak kata senang nak bahagi harta saka. Hampir masuk 20 tahun mak belum bahagi lagi harta pencarian hidup. Berdosakah mak saya? Apakah hukumnya? Dan macam mana dengan anak ayah bini dulu 2 orang laki-laki? Adakah ia patut bagi harta pusaka pencarian hidup ayah dan mak? Jadi mak dia ni dapat dah masa hidup ayah hidup lagi, buh nama mak, tanah nama mak, kebun nama mak, habis nama mak. Kemudian bila ayah mati ada segi nama yang tak nama ayah. Lepas tu nak tukar buh nama mak juga. Akhir-akhir anak-anak setuju buh nama mak juga. Akhirnya mak senyak gitu tak bagi. Jawabnya mak ini berdosa besar kerana tidak membahagikan faraid harta ayahnya kepada anak-anaknya. Maka anak-anak berhak mendapat harta. Nah, melainkan semua anak mengatakan tak payah bagilah, wi mak lah ke lah hak bagian kita, baru halal mak makan. Jadi mak gini banyak terdapat dalam masyarakat. Mereka kontrol habis harta pusaka suami dia sehingga anak tak dapat. Dan anak dengan bini dulu juga wajib mendapat harta daripada peninggalan tersebut atas nama ayah, bukan atas nama mak, hak nama ayah. Harta mak tak lah. Faham? Banyaknya lebong dah ni. Mak bahang habis licin, ayah bahang harta mak habis licin, macam-macam reseng. Anak bahang licin dak wi ke mak. Nampak harta jangan main. Tengok dia iblis besar tu. Hak gini ada gak speseng. Dulu belaki dulu mak ayah kita ada bini lain di Kuala Berang. Cerai lama dah. Nak boleh anak seorang. Nak cerai, bila cerai nikah dengan mak kita boleh kita 5-6 beradik ni. Ayah mati, tidak wis setara harta tu ke anak nu. Anak hak Kuala Berang nyiwak senyak. Jawabnya pembahagian hak kita ni tak sah, haram, makan api neraka belaka. Pasal apa? Mu tahu dah ayah ada seorang lagi anak pakat wak senyak, maka tak cukup seorang waris dibahagikan juga, haram. Pembahagian tersebut tidak sah, fasad. Nampak lagi? Banyak pasang gitu. Tak usah duduk Kuala Berang ni, duduk ujung-ujung Simpang tu wak senyak dah. Pasal apa? Pasal mak lain. Kena-kena mak lain. Dan mak lain dah pak mana? Pak derih ke mana? Dah pak dah laki mu. Dah anak dia kan tu. Tahu dah bukan anak aku, anak diri. Dah anak diri, anak laki mu, harta mu, harta laki mu. Ini masalah. Duduk susu kapung je wak senyak dah. Nak pasal anak hak bini lain, sakit hati ingat. Kalau berang kau sedap kamu, kau sedap dia. Beres bagi mu 18,000 aku 18,000 bah api neraka. Pergi ke Mekah, boleh ada. Haji Walpak. Nah, pergi tak ada egang nak pergi. Nah, mu tidur Mekah tak apa, pasal pembahagian harta tidak sah. Pasal ada lagi seorang waris tidak diberitahi, janda tak dapat dah. Pasal lama habis hedah dah. Anak tu hak kalau berang wajib kena hadir sama. Kalau tak hadir pun pembahagian kena adil, kena giata ke dia. Walaupun gila tu, gila ikat syaitan tekak, gila babi tu wajib dapat juga. Nampak? Ni ramai pasal gini. Nah, masa hidup tak berasa benda, mati lagi. Mati jumpa kuah. Nah, mari marabbuka ada apa?